Assalamualaikum dan selamat datang semua. Korang tengah dengar podcast kita hari ni. Tajuk dia special sikit. Kita nak tanya satu soalan yang ramai orang tak nak jawab dengan jujur. Apa dia ada? Soalannya, generasi Z dan patriotisme. Masih relevan? Boleh jadi soalan ni trigger sikit. Tapi itulah kita nak bincang hari ni. Okey. Tajuk berat tapi kita buat santai je lah kan. Sebelum tu, jom korang perkenalkan diri dulu. Nama saya Azhar Anib Azhar. Korang boleh panggil saya Azhar. Saya Afiq Muhammad Aisyah Binti. Saya panggil saya Afiq. Saya Muhammad Firdaus bin Azmi. Korang boleh panggil saya Firdaus. Saya pula Ahmad Fakir Nazmi bin Jalaluddin dan panggil saya Fakir host hari ini. Okey, kita masuk terus ke tajuk. Jom. Okey, kita start dengan asas dulu, iaitu rupa negara. Korang masih ingat tak 5 prinsipnya? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hafal. Tapi soalan saya, korang hayati ke? Atau sekadar hafal masa zaman sekolah dahulu? Kalau jujur, waktu sekolah kita hafal rupa negara macam menghafal lirik lagu. Ya, bila tu tanya, pasti lupa. Tapi bila masuk alam kerja, alam mesti baru sedar berapa pentingnya nilai-nilai itu. Tapi itulah masalah dia kan. Kita diajar untuk hafal, bukan untuk faham. Generasi Z kita dibombardir dengan maklumat daripada TikTok dan Instagram. Nilai kenegaraan jadi background dan sikit. Saya rasa macam tu dulu. Tapi dia satu hari sedang kalau negara orang lain. Ada dia orang bangga dengan negara sendiri. Baru rasa macam ada nilai-nilai ni pun dia tak appreciate. Betul tu Daus. Jadi soalan pertama kita pendengar, korang rasa penghayatan rukun negara dalam kalangan Gen Z ni macam mana? Jom kita tengok video mengenai rukun negara. 5 fakta menarik rukun negara. Hidup berbilang kaum dalam masyarakat adalah sebahagian sejarah dan warisan kita. Rukun negara diwujudkan untuk mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan. Tetapi, masih ramai yang tidak tahu fakta-fakta menarik mengenai kewujudan rukun negara. Baiklah, ini 5 fakta menarik rukun negara. Yang pertama, ramai yang tahu rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Namun pengisytiharan itu adalah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dan pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj masih lagi Perdana Menteri sebelum menyerahkan tugasnya kepada Tun Abdul Razak Hussein pada 22 September 1970. Yang kedua, pengisytiharaan rukun negara dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong yang keempat, Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Baginda adalah Sultan Terengganu sebelum ditabal Yang di-Pertua Agong. Yang ketiga, rukun negara diperkenalkan rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan detik hitam dalam sejarah Malaysia yang mana kira-kira 6,000 orang kehilangan tempat tinggal, 211 kenderaan musnah serta 753 bangunan rosak atau terbakar. Yang keempat, rukun negara adalah satu falsafah dan ideologi nasional, hasil sumbangan kepakaran pemimpin dan rakyat pelbagai kaum. Semua bangsa pada ketika itu terlibat dalam pembentukan rukun negara. Yang kelima, secara dasarnya rukun negara terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu cita-cita dan prinsip. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak
dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala bahagian kedua menggariskan 5 prinsip rukun negara. Perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai dan perlu dipelihara serta dihargai semua rakyat Malaysia. Orang baru tonton tadi, menarik tak penjelasannya? Kalau dulu cikgu explain macam ni, mungkin lagi ramai yang ingat. Exactly. Cara penyampaian penting. Jadi bukan tak nak belajar nilai kenegaraan, tapi kena deliver ikut cara yang kita boleh connect. Okey, sekarang kita shift ke topik yang agak pedas. Hari Kebangsaan. Jujur. Orang semua sambut Hari Kebangsaan macam mana? Nak jujur, tengok parade kat TV sambil makan nasi lemak. Lepas tu upload Instagram, story berderet. Nah, itu yang saya nak highlight. Kita jaga pattern Instagram je. 21 Ogos upload gambar berderet. 1 September dah lupa. Pada region tunggu 1 hari je. Adakah itu salah sebenarnya? Zaman dulu, orang tunjuk patriotism dengan praise nyanyi dan kebangsaan ramai-ramai. Sama kita ekspresi berubah. Kita tunjuk Malaysia konten kreatif dan main teknologi. Afiq ada point. Tapi soalan dia, adakah ekspresi digital sama kuat dengan penghayatan sebenar? Saya nak tambah satu lagi. Tema Hari Kebangsaan berubah setiap tahun. 2024 tema Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Korang tahu tak apa maksudnya? Mungkin Malaysia maju, rakyat sejahtera. Tengok. Kita pun tak tahu dengan tema negara sendiri. Kalau orang tanya budak sekolah dulu, dia orang tahu. Ada problem mungkin kat sini. Dan mungkin maksudnya bukan pada Gen Z. Tapi pada kerajaan. Pada cara kerajaan, kemungkinan menilai itu. Kalau semua dalam format formal, drama buku-teks, Gen Z akan skip terus. Betul. Jadi, untuk conclusionnya, gabungan elemen digital seperti hashtag challenge, AR filter atau live streaming interaktif dalam sambutan rasmi untuk menarik pelibatan generasi muda. Jom kita cuba tengok highlight sambutan Hari Kebangsaan Malaysia 2024 ni. Ayo kawan sahut suaraku, bergerak maju demi negaraku. Kita bersama harap suka duka selamanya. Selamanya ku bertahan tanah air pertiwi demi negara ku berserah diri. Semajikan dalam kita madani jiwa merdeka demi negara Malaysia ku tercinta. Semaikanlah semangat dan setia, penuhi rasa cinta demi negara. Laungkanlah satu rasa dan suara. Kitalah Malaysia demi negara. Satu hati kita semua madani, jiwa merdeka. Semuanya dengar launganku, bersatu hati kita lah madani, jiwa merdeka.
Tengok tak perarakan tadi? Apa korang rasa? Jujur, ada rasa bangga sikit. Walaupun kita kutu-kutu tadi, tapi apabila kita tengok lambang negara, bendera, pasukan tentera, ada something lah yang tergerak. Perasaan tu ada, tapi tidak cukup sekadar rasa sekali per setahun. Patriotism sejati kena ada dalam tindakan harian. Dan itu kita ke isu besar seterusnya, iaitu isu penghijraan bakat muda. Okey. Jadi sekarang kita masuk ke topik yang paling panas, iaitu brain drain atau dalam bahasa Melayu, hijrah cendekiawan. Afiq, kau yang baru isu ni, explain sikit. Okey, jadi situasinya begini. Ramai bakat muda Malaysia yang berpotensi tinggi lepas habis belajar ingin bekerja di luar negara. Contohnya Singapura, Australia, UK. Itu destinasi pula. Ikut data, 1.5 juta rakyat Malaysia tinggal di luar negara. Sebab utama gaji lebih tinggi, peluang kerjaya lebih baik, persekitaran gaji yang lebih kondusif. Salah mereka kan, mereka buat keputusan nasional. Tapi dari sudut patriotism, kalau kita cinta negara, tapi kita tinggalkan negara untuk kemajuan pribadi, adakah itu satu bentuk pengkhianatan? Oh, dah tajam soalan tu. Saya tak rasa macam tu. Bayangkan seorang doktor muda Malaysia pergi spesialis UK. Dia tak pengalaman luas. Tapi balik Malaysia bawa ilmu tu. Itu bukan pengkhianatan. Itu adalah patriotism jangka panjang. Tapi kalau dia tak balik, kalau dia decide nak duduk sana terus, itu jadi masalah. Sebenarnya, bila infrastruktur milik negara sendiri tak mampu nak pertahankan bakat, itu cabaran sistematik, bukan masalah nilai individu. Jadi, apa yang patut kita blame? Individu yang pergi atau sistem yang tak cukup menarik untuk mereka kekal? Okey, jom kita tengok video yang bertajuk Kenapa Bakat Muda Pilih Keluar Negara. Let's go. Fenomena penghijrahan individu berkemahiran tinggi atau brain drain di Malaysia bukan isu baru, malah negara kehilangan 500,000 pakar yang mahir dalam pelbagai bidang sejak 40 tahun lalu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Amir Research, Datuk Dr. Rais Hussein Muhammad Arif memaklumkan perkara itu berlaku disebabkan beberapa faktor pendorong. Menurut beliau, terdapat 8 faktor antaranya kelemahan urus tadbir polisi, pembangunan industri dan tiada peningkatan gaji. Kualiti kehidupan yang lemah sebab kita nampak kos kehidupan naik tapi gaji stagnan, so disposable income ni very low. So maknanya mereka akan keluar negara. Ekonomi yang lemah, FDI saya dah bagi tahu tadi 8% versus 82%. Yang dapat 82% daripada FDI yang masuk ke sini, tapi 8% saja datang ke Malaysia. Kita di belakang Singapura, Indonesia dan Vietnam. Unfortunately, peluang pekerjaan yang kurang. Kita nampak ada unemployment yang agak besar 612,000 dan juga underemployment 1.2 juta. Underemployment ini you ada economics degree tapi you masuk later. Dan juga korupsi ataupun rasuah. Dalam pada itu, beliau berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melihat isu ini secara serius dan bagaimana untuk menanganinya. Rais Hussein menegaskan negara tidak boleh terus kehilangan bakat dan tenaga mahir keluar negara. Selepas total itu, orang ada pendapat. Apa yang jelas, ini bukan isu patriotism semata-mata. Ini isu dasar gaji dan peluang. Generasi Z bukan tak fikir Malaysia, tapi kita itu bekerja sekadar perasaan. Saya setuju. Kalau nak orang kekal, bagi sebab untuk kekal, bukan sekadar sangat cintai dengan negara. Tepat, ada satu kod yang saya cakap. Patriotism bukan makna kamu kena mati di sistem demi negara. Patriotism maksud makna kamu berusaha membangunkan negara. Okey. Terima kasih. Jadi kita masuk ke soalan besar yang ramai tanya. Patriotism hari ini berbeza ke dengan era sebelum ini? Saya rasa berbeza dari segi ekspresi, tapi tidak berbeza dari segi rasa. Generasi mereka dulu tunjuk patriotism dengan angkat senjata, berjuang dalam hutang, bertaruh nyawa. Gen Z tunjuk dengan cara berbeza. Cara berbeza okey. Adakah ia sama dalam atau sama bentuk?
Tengok macam ni lah. Dulu ancaman pada negara adalah filter, penjajah dengan senjata. Sekarang ancaman lebih halus. Seperti penjajahan ekonomi, kehilangan jati diri budaya, pengaruh asing dari media. Jadi patriotism tu kena involve lawan ancaman yang berbeza. Oh, itu menarik. Jadi, patriotisme bukan soal mana yang lebih kuat, tapi soal mana yang lebih relevan dengan ancaman semasa. Tepat sekali. Seorang pengatur cara Malaysia yang banyak aplikasi mengurangkan kebergantungan kita pada teknologi asing. Itu pun satu bentuk patriotism. Baru nak kata tu. Patriotism tak semestinya bermaksud pakai baju merah, putih dan nyanyi negara kita kuat. Dia boleh bermaksud pilih produk tempatan, sokong usaha lokal, cakap dengan penuh hormat tentang Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, betul. Daus, jadi saya akan simpulkan, Gen Z menghadapi cabaran yang unik iaitu globalisasi, krisis iklim dan ketidaktentuan ekonomi. Patriotisme mereka perlu menangani cabaran baru ini. Jadi, mari kita lihat video TikTok bagaimana cara Gen Z tunjuk patriotisme hari ini. Let's go. Okey, segmen seterusnya kita dah sampai ke bahagian yang paling penting. Kita tak nak habis podcast ni dengan hanya mengkritik. Jadi, apa solusi korang? Sama. Kan kenegaraan kena lebih efektif. Bukan ceramah salah. Guna game, simulasi, projek komuniti. Banyak akan rasa apa maksud jadi rakyat Malaysia yang menjawab. Yang kedua, kita lebatkan influencer dan konten kreator tempatan dalam kempen patriotism. Gen Z ni dia suka follow konten kreator yang macam Nelofa. Konten kreator yang mereka respect. Kalau mereka buat mesej patriotism dengan cara cool, masuk. Dan yang ketiga, kerajaan dan institusi perlu lebih telus dan responsif. Kalau rakyat rasa suara mereka didengar, rasa negara adil untuk semua. Semangat patriotism akan tumbuh secara organik. Tahu ada poin kuat tu. Kalau rakyat rasa dikhianati oleh sistem sendiri, susah nak expect mereka cinta negara dengan tulus. Dan saya nak tambah, peranan keluarga pun ada. Parents kena normalize bercakap pasal Malaysia dengan positif di rumah. Jangan sekadar mengadu dan mengkritik, tapi tunjukkan apa yang kita cakap tentang negara kita. Saya nak simpulkan segmen ni. Maksudnya patriotism bukan kena dipaksa, tapi kena dicipta melalui pengalaman positif buat rakyat rasa jadi bangga jadi Malaysia. Okey, jadi mari kita sama-sama tonton lagu patriotik modern Malaysia ni yang bertajuk Merdeka Jiwa Madani. Ayo kawan sahut suaraku, bergerak maju demi negaraku. Kita bersama harap suka duka selamanya. Selamanya ku bertahan tanah air pertiwi, demi negara ku berserah diri. Semajikan dalam kita, madani jiwa merdeka, demi negara Malaysia ku tercinta. Semaikanlah semangat dan setia, penuhi rasa cinta demi negara. Laungkanlah satu rasa dan suara, kitalah Malaysia demi negara. Satu hati kita semua madani, jiwa merdeka. Semuanya dengar launganku, bersatu hati kita madani, jiwa merdeka harap segalanya bersama.
cantikkan lagu tu, inilah yang kita cakap. Pendekatan baharu, muzik rasa segar, tapi still carry message patriotisme yang kuat. Okey. Kita pergi ke segmen seterusnya. Sekarang kita ada sikit masa untuk Q&A sesama kita. Saya nak tanya setiap seorang satu soalan panas. Zahan, kalau ada Gen Z yang cakap, aku tak rasa apa-apa pasal Malaysia, apa yang kau akan cakap? Saya akan tanya dia balik. Kalau bila dia menang Olimpik, dia rasa apa? Bila Malaysia dapat projek besar di petang dalam masa, dia rasa apa? Mesti ada sikit rasa bangga tu. Itulah benih patriotism. Kita perlu siram benih itu, bukan biarkan dia mati. Okay, betul. Terusnya, Daus, kalau diberi pilihan, kau kerja luar negara atau dalam negara? Dan kenapa? Ini soal personal. Jujur saya akan cuba dalam negara dulu. Bukan sebab tak nak explore. Tapi sebab saya rasa ada tanggungjawab untuk kontribut dulu. Baru nak enjoy benefit luar negara. Tapi kalau sistem tak support saya juga nak insist. Okay, betul juga, Daus. Afiq, satu pendekatan paling impactful untuk tarik Gen Z dan berceritakan Malaysia. Bagaimana? Pendapat saya, tunjukkan mereka Malaysia boleh dibanggakan. Bukan sahaja dari sudut sejarah, tapi dari sudut pencapaian moden. Saintis Malaysia yang buat research antarabangsa. Startup Malaysia yang go global. Taktik Malaysia yang menggenggar dunia. Bila kita nampak orang macam kita berjaya di pentas dunia, sambil still represent Malaysia. Itulah yang powerful. Jawapan mantap, Afiq. Dan untuk saya sendiri, saya percaya pendidikan adalah kunci. Dari kecil lagi, kalau anak-anak Malaysia diajar untuk berfikir kritikal tentang negaranya, bukan sekadar hafal fakta, mereka akan jadi rakyat yang engage, yang kritik kerana sayang, bukan kerana benci. Okey, sekarang kita ke segmen penutup. Kita dah hampir selesai ke penghujung podcast hari ini. Tapi sebelum kita tutup, setiap orang bagi satu ayat kesimpulan. Jahat. Patriotism bukan tentang berapa besar kau nyanyi lagu negaraku, tapi tentang berapa besar kau kontribut untuk negaramu menjadi lebih baik. Okey. Kita negara macam kita pada ibu bapa. Kadang kita kecewa dengan mereka, tapi kita tak berhenti sayang. Kita sayang, maka kita perbaiki. Gen Z bukan tak patriotik. Kita cuma patriotik dengan cara berbeza dan dunia kena faham tu. Dan dari saya, Malaysia adalah projek yang belum selesai. Kita semua adalah arkiteknya. Sama ada kita minat atau biarkan ia runtuh. Itu pilihan kita. Okey. Terima kasih semua kerana mendengar podcast kita hari ini. Jangan lupa check kalau korang rasa konten ini bermanfaat. Tinggalkan komen dekat patriotisme Gen Z masih belum. Kita nak dengar pendapat korang pula. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bye.